Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu khairul hafizah wa arhamur rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberi peluang lagi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah rezekikan pula kepada kita dapat beramal ibadah dengan lebih baik, dengan lebih banyak, dengan lebih sempurna dalam malam Lailatul Qadar nanti, insya-Allah. Untuk tazkirah kita pada malam ini, suka saya sebut tentang Lailatul Qadar, di mana ulama-ulama mengkaji bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Ada bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar ini berlaku satu malam daripada malam-malam bulan Ramadan, mulai daripada 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Lailatul Qadar boleh berlaku mana-mana malam tersebut. Tidak semestinya malam ke-10 Ramadan. Mungkin malam pertama, malam kedua, Allah rahsiakan tentang kelebihan tersebut. Tujuan Allah rahsiakan supaya kita terus beramal ibadah, memperbanyakkan amalan kita. Kerana itu, untuk bukti bahawa Lailatul Qadar tidak semestinya pada 10 malam terakhir, kita tengok nuzul Quran. Al-Quran diturunkan ialah pada 17 Ramadan, ikut pendapat ulama. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Kerana itu kita cuti nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar ini berlaku 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada pula yang memperkecilkan lagi. Lailatul Qadar ini berlaku pada malam-malam ganjil 10 terakhir. Ada yang memperkecilkan lagi, Lailatul Qadar ini berlaku pada 27 Ramadan. Itu pendapat-pendapat ulama. Tak semestinya betul. Semua kita bagi langkah berjaga-jaga, beramallah setiap malam tersebut. Bagi ulama yang mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar berlaku 27, kerana mereka ini berdasarkan beberapa pengecaman. Di antaranya, mereka sebut dalam ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Mereka tengok dari segi jumlah huruf yang terdapat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ada 9 huruf. 9 huruf itu bersama pula dengan bulan Ramadan, bulan yang ke-9 daripada tahun Hijriah. Kemudian ulama yang kata 27 Ramadan, kerana dia kata surah Lailatul Qadr itu disebut sebanyak 3 kali dalam surah tersebut. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, 2. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. 3 kali sebut Lailatul Qadr. Dan huruf Lailatul Qadr ada 9. 9 kali 3, 27. Itu menunjukkan bahawa
berlakunya Lailatul Qadar pada 27 Ramadan. Kemudian ulama ni pula kata, tengok pada perkataan inna anzalnahu fi lailatul qadri khairun min alf syahr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Dia kaji pula perkataan hiya dalam ini, salamun hiya hatta matra. Selamat sejahtera dia, iaitu malam Lailatul Qadar itu. Bila dikira perkataan hiya dalam surah Al-Qadr ada 30 perkataan. Perkataan hiya itu perkataan yang ke-27. Jadi mereka mengatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada 27. Itu pendapat ulama. Bagi kita, perbanyakkanlah amal. Setiap bulan Ramadan ada kelebihan, ada keistimewaannya. Cuma kita berharap dapat Tuhan kurniakan pada kita memperbanyakkan amalan kita pada malam Lailatul Qadar. Mungkin malam ni, mungkin malam esok, malam lusa dan seterusnya. Jadi itulah sedikit. Dan sekarang mudah-mudahan kita dapat membuat pengecaman dan sebagainya. Kita mempergandakan amalan kita dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa kita kerana Al-Quran ini begitu sinonim dengan bulan Ramadan, maka kita memperbanyakkanlah baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Itulah sedikit. Sekarang mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan itu tuan-tuan. Wallahu a'lam.